Datuk, Ya, apa sebenarnya cerita di sebalik angka 11,077 ahli baru UMNO dalam masa 2 hari? cerita dia mudah. Semua propaganda musuh UMNO ni habis musnah untuk. Kau hentam siang, malam, pagi, petang, fitnah tanpa henti. Tapi UMNO ni, rakyat masih ada lagi tempatnya di hati mereka. 11,077 orang dalam masa 2 hari pertama pun dah lebih 9,000. Ini bukan satu angka yang kecil. Ini satu tamparan terus ke muka pengkritik-pengkritik yang mengatakan UMNO sudah tak relevan, UMNO sudah goyang, macam-macam apa yang diperkatakan ke atas UMNO. Tetapi bila orang muda khususnya yang lebih 60% tu orang muda nak bersama dengan UMNO, maknanya UMNO masih lagi mendapat kepercayaan orang muda dan juga rakyat Malaysia. Bukankah UMNO sering digambarkan sebagai satu parti yang lemah? Itu naratif yang tak benar. Kalau lemah, tak mungkin yang daftar ni lebih 60% orang-orang muda. Anak muda bukan bodoh. Mereka sudah pasti tengok track record, bukan dengar sembang kosong dekat dalam TikTok. Musuh UMNO kata ini cuma sekadar window dressing. Hmm. Betul ke? Kalau sekadar window dressing, tak perlu orang buat imbasan muka, IC, semua proses sah. Ini bukan daftar suka-suka. Ini real membership. Yang kata window dressing tu sebenarnya panik. Mereka takut orang akan pergi menyertai UMNO lebih ramai. Itu yang diorang panik tak tentu asal. Kenapa walaupun UMNO dihentam 24 jam, masih ramai lagi nak join? Sebab rakyat dah muak dengan penipuan. Rakyat juga dah muak dengan geng bosku palsu. Geng Mahathir, bekas ahli macam Isyam Jalil. Semuanya cuba untuk merosakkan imej UMNO. Sedangkan terlihat kepimpinan UMNO termasuklah bosku berpesan supaya jaga UMNO ni baik-baik. Tapi mereka-mereka ni lebih nak menghancur dan menjahannamkan UMNO. Lebih mesra dengan PAS, lebih mesra dengan Perikatan Nasional. Apa faktor utama rakyat masih percayakan UMNO? Bagi saya track record. Dari sebelum merdeka sampailah sekarang, dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, dari segi pembangunan, semua dia cap jari UMNO lah, senang cerita. Parti lain baru pegang kuasa sikit, dah kelang kabut. Kenapa negeri macam Johor, Perak dan Pahang menjadi penyumbang yang tertinggi? Sebab di negeri-negeri ni nampak sendiri hasil kerja UMNO. Ini bukan teori. Ini realiti yang boleh dilihat. Bila rakyat nampak hasil, mereka tak perlu diyakinkan. Bagaimana pula dengan tuduhan UMNO ni bukan parti yang relevan lagi? Kalau tak relevan, anak muda tak masuk UMNO. Realitinya, UMNO sedang adapt, menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi semasa. Pendaftaran online umpamanya, ini pendekatan terbuka. Ini bukan parti statik. Ia parti yang evolve. Apa maksud rumah bangsa yang disebutkan? Maksudnya UMNO bukan parti buang orang sesuka hati. Masa parti lain sibuk memecat, UMNO kita buka pintu. Itu bezanya parti yang matang dengan parti yang emosi. Ada kalanya kita ambil tindakan yang tegas pada mereka yang melanggar disiplin parti. Tetapi demi penyatuan orang Melayu, demi penyatuan dan pengukuhan ahli-ahli UMNO, maka ada kalanya kita kena buat pengorbanan. Memberikan kemaafan dengan harapan UMNO akan bangkit dengan lebih kuat. Cuma jangan ada pihak yang mengambil kesempatan. Bagaimana dengan persepsi negatif terhadap pemimpin UMNO? Persepsi ini dibina oleh musuh politik kita. Tapi rakyat makin celik. Kalau pemimpin UMNO betul-betul teruk, takkan mereka masih berdiri, masih bekerja dan masih dapat sokongan. Ada yang kata UMNO hanya bergantung kepada sejarah lama. Salah tu. Sejarah tu asas. Tapi UMNO masih deliver hari ni. Menteri, timbalan menteri, mereka bekerja. Bukan sekadar jual nostalgia. Bukan duk goyang kaki je. Apa peranan keluarga dalam peningkatan keahlian? Besar peranan dia. Bila ibu bapa ahli UMNO, mereka ajak anak mereka masuk.
Ini bukan paksaan. Ini kesinambungan. Keluargaku ahli UMNO. Bukan slogan kosong. Adakah ini tanda kebangkitan semula UMNO dan apa mesej kepada musuh-musuh UMNO? Ini bukan sekadar tanda kebangkitan. Ini bukti kebangkitan. Sedikit demi sedikit UMNO bangkit. Bukan dengan drama tapi dengan angka, sokongan dan gerak kerja. Kepada geng-geng walaun yang tak boleh tidur kalau tak fitnah ni, teruskanlah fitnah kalau nak. Tapi realitinya tak berubah. Rakyat masih pilih UMNO. Setiap serangan korang sebenarnya jadikan UMNO lebih kuat. Akhir sekali, apa hala tuju UMNO selepas ni? Fokus kita jelas, agama, bangsa, tanah air. Tapi dengan pendekatan yang mengikut peredaran zaman. Kita tak boleh berada di takut yang lama. UMNO bukan tinggal di masa lalu. UMNO sedang bina harapan untuk masa hadapan. Itu yang buat UMNO relevan.